Mesa. Antara kereta sedan atau kereta SUV nak pakai berapa tin sebenarnya ni? Kereta sedan ataupun kereta SUV. Kereta sedan ataupun kereta SUV, korang kena pakai untuk kereta sedan pakai 1 tin, untuk kereta SUV kena pakai 2 tin. Apa? Sebab bila ruang yang lagi besar, lagi banyak easy yang perlu digunakan. Untuk kereta SUV, MPV ataupun nak pakai dalam lori, korang kena pakai 2 tin. Untuk kereta sedan macam ni ataupun kereta compact yang macam tu, korang kena pakai 1 tin saja dah cukup. Macam kereta ni kita dah buat easy pembasmi lipas taman kereta. Sekejap lagi korang tengok kat sini. Kita tak tahulah kat sini ada lipas ke tak ada lipas. Oh, tak ada. Ni ada baru ada seekor. Ini tak sampai 10 minit lagi. Ini tak sampai 10 minit, tak sampai 15 minit lagi guna easy pembasmi lipas taman kereta ni. Ni kalau lepas guna ni tak tahulah berapa banyak lipas yang ada dekat dalam kereta. So korang nak tengok tak hasil kita guna easy pembasmi lipas dalam kereta ni. So kalau korang nak tengok, korang stay tune. Kejap lagi kita akan letak. Tapi sebelum tu, korang nak pakai easy pembasmi lipas ni, korang tengok dekat beg kuning. 160, 2 macam 60, 3 pun macam 60 juga. Cuba tengok dekat beg kuning. Tengok kat situ, tengok kat situ.